Kak. Leng. Le tahu yang beralik di situ, Kak. Nggak tahu ada nih di sana bakal lagi. Undang dia enggak. Kecil orang mah anaknya itu dulu bajak pada kabau Hamidah nyo, Kak. Oh, nggak tahu ada nih. Tuh ada nan orang pajan yang baru kakayu tuh mah baru balik oto mah, Kak. Onde pada utangnya banyak balik ya jurang mah. Ayo makin gaya pakai oto mah mati karancak naju. Oh, nana cok menjang dulu jujur tembak tuh. Tuh apa ada yang dulu tembak panjang mah. Agaknya sok kayu tuh mah antau oto sialan hanya pakai gak atuh. Tuh oto laki ya dah. Mana suku itu bapak? Mana balaki, Kak. Jendela lo. Iya. Lah dojo nak bujang orang sadonya kakuk mah. Patang tadang ada awaknya laki sedang sama laki-laki tukang tuatok mah. Iya, Kak. Dek bapak ayo lo nak Tatoknya jual balik koto. Uni, boleh bertanya nih? Ano nih tanya? Wah, kami minta piti awak banyak kemanam di pajak tuh. Pajak yang mah. Tuh di simpang tuh tinggal mana nih? Nah, ada nampaknya nih. Dia lah jarang keluarnya kalau yoto sih perasaan nambonyo. Dia lah turun oto nih oto, tapi utang kuasa nampak awak hilang-hilang mbak alu Jadi itu. tuh dikasih main bawa betul nih pakai talu ayam. Dia baca ronyo. Ini cari talu ayam 3 buah mang yang ini bakal kumayan keluar ya nak. Iya awak baga. Dia kecil kawan, terus begara kau aja lo Nikola Pan yang mencari pajak Kalau tuh. pani, kalau menumpuk sadonya. Jarang kalau nyu kalau biasa pakai oto nak salah aku nak jonda tapi nyu kalau lewat aja nyu nak lo bergolban aja orang siko. Kadek-kadek aku nyelo namo singgah do. Dia nyulai naik oto turun oto dunia. Masalah utangnya pun ya awak belanja lo. Nah itu pakai cian kau ni lah. Kalau kau minjamnya tuh udah celik-celik dulu. Memang hanya gak ada dumi balik kau ni batang. Banyak gaden kawa ketemu nyawa minjam 60 juta nyu gade kan Ya sudah Allah. ondanyo. Oh dah ya 60 juta ya pun Iya do ondanyo tuh kini anak awak makai sudah pacik lo. Coba tuh nih nak nampak dulu nih. Nama orang kambai utang tuh pasti agak ulik no. Oto kan tali nyu balik gak tuh. Tu nang datang ni mah. Lah. Baca calik orang tu ke menyambut piti. Nampak ada pembayi. Kaya jalan ni beko. Dek lo nyanyi surek tanah. Nyanyi na piti kenyo. Tapi tanah pusako ni kaden ko ni bagai. Ta tanah orang lo silok surek bagai. Tu jen polos bana jadi manusia tu. Zaman kini ko berbagai macam caranya lakukan orang mah. Bahas supaya dapat piti. Jalan. Tuh batu le nih. Utangnya lah banyak mana jo awak. Uni ba ko mak gaek ko mah. Uni tu bagai. Tu dak tahu tu dah lah. Yo ndak itu do, pernah tuh dia ke rumahnya balan suang. Awak tiap ke rumahnya mani nyu mai lak baru aja baca runyo. Jelangkung sama dia tu. Itu baal nak. Setiap ke rumahnya duni nak. Assalamualaikum. Oh, mana ni tunjuk uni. Tuh yang di simpang tuh baralek yang patang mah. Apa tahu nampaknya di ujung bukit ni nah. Gadang ale patang korgennya 2 hari 2 malam. Ini sana baralik tinyo. Sana balik. Anaknya Mau beranak baca tu. keceknya anaknya nyu meminjam kawak nyebut lo anak tuh anak gadi nyebut ke rumah awak. Nak gadis. Pajak Pasal awaknya mandu. Dia batu le nih. Patangnya baralek gadang di rumahnya nih. 2 hari 2 malam organnya mah. Ya Allah lah kena kicau ni tu Rani. Ya Allah lah kena kicau. Bagak lo kau nak mur. Jadi muncung kau mabom nak. Tunggu lu bang. Itu mau ngapain dia bagi gua tuh pasti mengunjung nama nyampun dia tuh mafit pajan nama cari utang mak dia tuh itu mahal. Inyo dah mengunjung utang ada nak ada dia minta utang kah inyo doh. Ini bukan gunjang-gunjang ada di situ dia nak. Kau rin turun ya kau kasih situ tuh kau ha. Nah turi aja nyo bu. Ya diturun. Hoy. Kalian mati tigo ni cukup manga. Tadanga din dari toto tadi ko din. Talingo ko talingo bumi na jale kalian. Manga ada kalian gunjang-gunjangan. Aku nak nak cari tu. Nak banyak utang tu. Ete kebiasaan mana ete mate. Bayar ete ke rumah den. Den nak pernah minta biti ke ete rote. Den minta biti ke ete ete nyodon kalian dulu. Dulu teh anda nak pernah minta biti ke ete rote. Ete nyodon kalian mah ete rayu ada dulu kau minta biti. Apinya biti kau besok bisa dibayar itu. Utang dibayar besok sebelum subuh. Ete itu ke ete dulu. Kini etek panis lah etek mengunjung-unjang kadang di lapau demo-demo itu jobar-jobar separusi tak elok kok.
Dia nak syukur dah itu tu. Pucung kau baciri mah. Pasti dia telok balik kau. Nak boleh mau dituduh. Biasalah nyo mau Ni biasa dah mana rimo dah awak dah, cik. Awak dah kasi mesti telok bagai. Sabar mangalu gara-gara Nyo punya hutang awak nak kena. Biasalah nyo mau itu. Memang itu tipe Tak nyo pernah rimo, biasalah lah nak boleh. Kasi mesti telok dah bagai. Kau languk kau. Kau memang tak elok kau. Jangan mengaku nak elok kau. Kau memang tak elok kau tiba-tiba kau duduk kau gunjang kau kada jauh kau tu. Nyo etek kau bertanya tadi kan. Jangan orang kau kesalahan. Dia mau di mana pak jatuh kan? Tapi kau mengecek. Kau resiko cik ha. Nya muncul. Kalau lo seketek je sebagai kau jadi orang. Tu ada makan aja dek kau nyo. Kayu kau nyo. Ada kayu. Ada majar. Aku cincin kadang-kadang dek kau ha. Kau piti dek kau ha. Ha. Iko etek ada bayu tang dek kau ATM kau. Ah, lihat letek kau. Kata agak letek leh. Letek kamu kami utang. Kami minta utang. Pajak kau dari siko dan tantan nanti dia ni kau mah. Dia nak yang kecil dari tadi ketek. Kau kau. Tadi patang yang kecil ketek. Jangan minta utang ke rumah dia nak syukur dia minta utang. Kau bawa utang kaden. Lagak kau curang kayu tapi utang kau masih pinggang. Etek dulu berjanji dulu kaden nak tek. Utang setahun lamanya bisa baru lunas. Dan bayi etek lunas. Mana tek no bungonya? Kau dan cari ke rumah kau malah ilah. Maaf piti kau namanya. Tapi kau kayu. Banyak pada gak kau utang kau bayi kaden lo. Kau piti etek kau. ATM tek. Ha. Depi, itu anak kau sombongkan barabana kekayaan kau. Kalau kau memang kayu, kan nak kau utang kau jodoh lo. Kau jangan satu kau. Kau iyo lo, bayi lo. Jalan deh kau. Kalau kau. Kau kuna Dia merek yang kayu. Kini kau kan yode sasen ya lalu atau secara kau dan kadu ke polisi kau. Kau dikare berdua kan. Dia baga etek kau jadi dia memang baga aden. Memang baga aden. Ini kali kau dia baga aja dari etek kau. Kok baga kau namanya utang kau gedigar kau dua kau Ada bangga kan? kalau baga itu tetap baga. Ada memang menyebut tentang apa dong. Iya kau yode tadi. Jadi kau lemah, kau. Ikut terus. Ada ikut orang lain. Rumah laju bos ha. Habio ini ni. Languk. Kau berdua kau nak ada dong kata dapat pertolongan seorang ala. Sibukannya macam persona macam tak ada berdua kau nyo. Gaduh. Kau muncul kau dialog saya etek. Dialog deh kau. Oh, dapat talak. Kau iyo lo kau kalau bawa utang mah bayi. Ndak rawan aku dah Ikut urusan kau dah kau utang. Disanggu kau. Kau malah Balik kau. malawan kau. Kau dah mana? Baka kau sekolah kau. Bakit siya kau? Dia pun siya tayo. Mana elok kau? Memang kecil muncul mo tu. Sekolah kau baka kau. Ada lah kau begitu. Tolong. Kenapa itu kau? Baik kau. Mesti tayo tu kau. Di kau kan tadi amo nang keduanya nanti tolong wala di bayi batin ko ha. Tolong encik ha. Kau berdika. Kau ada. Kau kamu kan ya. Kamu kau berdika. Berdika tu kan ada mah. Ada jadi kau. Ada mah. Berdika kau kadang-kadang mah pitu dah lunak ka sade. Jaleh dia kau. Ha. Lunak dia kau ha. Pesan dari parodi ini adalah nan bautang tolong dibayar, jangan ulik diutang. Nan suka duduk di lapau jangan bagunjang, jangan dicukir kada orang, jangan disabui aib orang kerana masing-masing awak punya aib lah jalan itu. Jangan keburukan orang nampak secara keburukan awak sendiri awak tutupi gitu, padahal awak lebih buruk dari yang buruk-buruk tu lah gitu. Jangan lupa like dan subscribe video ko yo. Ditunggu ya like-nya ya sebanyak-banyaknya di bawah. Thank you. Lah, dosa nak. Ingat, sampai nyo payah mencari pitih. Bila ditagih, awak lari. Itulah pasan dari awak.